Hai guys, selamat datang di channel Ideal JB Gaming. Hari ini kita akan main game Slendrina. Tapi sebelum kita main, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe juga kalau di bawah. Terima kasih. Dan akan jadi part 2 kita main game Slendrina. Dan kita mungkin akan selesaikan yang level, yang chapter yang ni lah, yang map try ni lah, yang level 3 ni. Tetapi kita akan main mode hard yang makin susah lah. Jadi macam mana gamenya? Mari kita main guys ya. Dah subscribe kan? Dah subscribe. Okay, kalau dah subscribe, jom kita ke gamenya. Ini dah. Ini mode hard dah. Apakah mode hard ni akan sangat menyeramkan? Kita tengoklah. Kunci kita dah ambil dah. Dia ke mana ni? Oh, ni ruang untuk, nanti tu pintu untuk lari kan? Apa macam sana? Apa ni mode hard ni? Mode macam mode normal je. Ni ke mana ni? Oh, ini pintu. Pintu apa tu? Wow, ni macam penjara lah. Tak sampai tak ada apa-apa. Macam penjara je ni. Penjara. Aku di penjara. Yo. Di sini. Wow. Suasana map ni macam lebih apa tu? Lebih menyeramkan lah. Wow. Ada kunci. Banyak pula. Buku ni aku tak jumpa daripada tadi ni. Apakah ini akan menjadi yang paling susah? Aku tak tahu. Jadi aku tenang sajalah. Tak ada. Satu buku pun tak ada ke? Wow. Di sini pun dia macam jalan lurus. Ada pintu kiri kanan. Petik, bawa petik, kena petik. Satu buku aku tak jumpa pada tadi ni. Wow, hebatnya aku tak jumpa satu buku pada tadi ni. Oh, yang ada satu buku jumpa pun. Okay, hebat. Astagfirullahaladzim. Okay. Kita masuk base ni pula. Kosong, kita masuk base ni pula. Kosong lagi. Kita tengok mari ni pula ada apa. Ada kunci. Okay. Wow, apa hal ni? Kat sini aku jadi terus ke atas. Kat sini kita cuba pergi depan tu Cuba dulu tengok usul. Oh, ada buku kat sini punya. Okay, dah ada 2 buku. Pulang ke depan lagi. Lari. Astagfirullahaladzim. Terkejar aku. Apa benda siapa tu? Oh, seram. Aku takut. Aku titit. Aku sangatlah takut. Apa sini? Oh. Ni tempat shower, tempat mandi guys. Pintu ke? Bukan ke pintu tadi? Oh, ada kunci. Mantap. Okay, tak ada apa-apa. Sini pun tak ada apa-apa. Di sini ada buku. Okay, lagi masuk sini. Lepas tu kejut aku. Sebaiknya aku tak sengaja jatuh. Wow. Ada pintu. Kat sini ada macam, aku nampak gambar Slendrina. Aku yang takut. Kalau aku pergi dekat dia jump scare ni. Pada pintu.
Astagfirullahaladzim. Aku baru kata jam scare, betul-betul jam scare. Okay. Oh, ni pada gambar. Ni macam gambar yang kau part 1 Kalau korang tengok nanti korang tengok dulu. Wow. Ini bukan jam dekat tempat granny tu ke? Kita jalan terus lah. Okay, di sini ada apa? Okay, buka. Oh, ni adalah tandas. Wow. Tentu ke depan. Terbuka. Korang nampak tak apa aku nampak tadi? Mengerikan. Buka dulu saja. Kosong. Jalan. Jadi ingat apa Sandrina tu boleh takkan saja. Dia ini adalah pemain game horror nombor 1 dalam Malaysia. Wow, kunci lagi. Okay, jangan terus depan. Kita kosong. Okay. Sini. Okay, tak ada apa-apa. Pintu aku lupa chat tadi. Dah buka. Sini. Kosong. Okay, kosong. Mari kita jalan. Kita akan mencari buku yang ke-8. Kita balik ke sini. Atau ada benda kita tertinggal. Cuba ke sini. Cuba boleh salah satu. Tak ada. Dekat sini pun. Oh, ada. Dekat buku dah. Run. Okay, kita terus keluar. Easy lah. Game granny pula game Slendrina. Pun easy lah game ni. Terlalu easy guys ya. Sebab kan terlalu easy kan. Kita main lagi satu kali lagi. Jom, kita main 2 kali. Mudah hard main lagi 1 kali. Okay, jom. Map yang sama, kita main 2 kali. Jap, kita akan cari 8 buku lagi. Apakah ada kat sini lagi buku ni? Tak ada. Ni dia dah pecah dah tempatnya. Jadi kita cari. Kita tekan cari kat sini. Okey, kita akan pelan-pelan je santai-santai. Sandrina ni pun macam tak apa-apa mengerikan Kita ikut putih sini dulu. Okey. Aman. Sudah. Sandrina. Dia apa kat situ? Astaghfirullahaladzim. Itu. Tutup pintu dulu. Hilang dah. Alhamdulillah. Ui, kau buat apa kat pintu tu? Astagfirullahaladzim. Okey, ada buku pertama. Kita terus gerak lagi. Buka sesuatu. Kosong. Buka dulu malam. Kosong juga. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Terkejut aku. Tapi tak apa. Aku dah kebal. Aku sudah kebal. Jadi jangan main-main dengan aku ada buku lagi.
Kita buka sini dulu. Okey, kosong. Jalan terus lagi. Bunyi apa pula tu? Okey, kosong. Okey, ada buku dalam sampah. Sebaranganlah Sandrina ni kalau letak buku. Janganlah letak dalam sampah. Buku tu kan ilmu. Inilah Sandrina ni. Jadi aku takut dengan apa dengan dia ni. Aku dah cepu buku dia. Dah kosong. Cubalah kasi lain kali pintu jangan berkunci. Susah kerja aku betul lah. Perlukan lagi 5 je. Hantar lagi 5 dekat bawah. Ada buku. Okey. Kunci. Lagi tanggal tong sampah. Lagi tanggal tong sampah. Bosan aku. Mantap. Dan nam bubu. Sandrina tu buat aku terkejut. Terkejut aku dengan Sandrina tu. Wah, jom muncul tak pergi salam. Kalau aku sangat jantung, tak habis aku dekat situ. Sandrina. Kosong je, aku cuma dapat 6 lagi, 2 lagi. Dan terus Assalamualaikum. Kunci pula pintunya. Ada kunci lah. Okay, nice. Assalamualaikum. Sambil datang nak raya. Kosong. Ku pandang-pandang abang cer. Tiba apa kat belakang pintu? Astagfirullahaladzim. Ini game hantu ke game kelakar ni? Kelakar saya game dia. Boleh saya buka pintu. Jom kita cuba buka pintu yang belah sini. Kita buka. Oh ni. Kelakar. Boleh duduk kat situ. Buat apa saya sini nak kat situ? Aduh. Kosong masih dah hilang. Okey. Aku tak tunggu kau. Garah macam Sandrina ni. Ada buku. Dia tinggal lagi 1 je buku kita nak kena ada. Ni bukan dia. Kat mana? Okay. Apa hal ni? Ada menor dia dengan aku Kita terus jalan lagi. Okay. Buka yang ni. Kita terus. Ni kosong. Kat mana? Cuba pergi sini sekejap dulu. Takkan kau beli satu lagi? Kat sini ke? Tambah dosa satu. Ini kosong. Kunci.
Ada kunci lagi ke? Aku tak jumpa kunci apa tadi ni masalah ni. Cuba aku jalan lagi. Kat sini tak ada. Tak kat sini. Tak ada. Sama susu aku. Tak ada susu dengan. Mana kat sini pun tak ada. Tak ada. Oh ni. Okey, berangkat. Kita ke pintu yang terkunci tadi. Wow. Apa ada kunci lagi? Kat mana buku ini? Aku yang punya main game ni. Nah, dokumen tu aku dah ambil. Tak ada, belah sini tak ada. Tiba-tiba aku, kat sini kat situ bukunya. Aku tak tahu tiba-tiba dah ada. Sekejap, masalahnya kat sini aku tak nampak tahu. Ni apa tu? Aku tak nampak tahu bukunya. Kat situ tiba-tiba dah ada. Tiba-tiba aku tak ambil semua, tiba-tiba ada. Faham tak kat situ? Tak faham aku game. Tak apalah, kita pergi atas dulu. Okay guys, untuk everybody. Sekejap, dengan Selena tadi. Okay lah, sekejap. Bye bye Selena. 3, 2, dah tekan dah. Easy. Kalau easy ni game Okay, sampai di sini sahaja videonya. Siapa yang dah tengok sampai habis tu, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe Tekan lonceng di bawah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe juga channel aku satu lagi. Nanti aku tahu linknya dekat bawah Okay lah. Enjoy the video. Komen nak game apa. Bye bye.